Dari sini kisah timbullah akan nak rayak pada masa orang tua Pok Daga masa dia cerita kepada Mas Raja Siamu nak pergi berikatkan tapaan dalam gua batu tulis tambah atas batu putih balemu ijal. Menjalanlah dia seorang diri seorang senyawa. Gaduh larak sikit dalam bagi lajak ke sini lalu pelahan play. Perjalanan aku sudah aku sapa dari pinggiran bukit. Di sini aku tak boleh lama-lama anu cerita bagi lewat di jalan pekalan. Aku nak masuk dalam gua batu tulis tambu atas batu putih. Belum ijaz selama 3 tahun, 3 bulan, 3 tapak bayang-bayangnya. Bila aku gugur dalam ketapaan, aku tak tuju ke mana aku keliklah negeri seluruhan tanah Jawa. Orang tua Pak Daga berkemahkan pakaian sikap